Terima kasih saudara Jajwin selaku pengacara majlis. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucap kepada semua. Terima kasih kepada Dr. Rama Chandra, ya, pengarah akademik program remaja Pertiwi kita pada petang ini, dan semua tetamu-tetamu kehormat, para peserta program remaja Pertiwi, semua kawan-kawan dan semua yang dapat meraihkan majlis kita pada petang ini. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh, ya, keberkatan bagi umat Islam. Nilai kesabaran, disiplin diri dan keinsafan terhadap golongan yang kurang bernasib baik. Bukan sahaja untuk yang beragama Islam sahaja, ini saya percaya. Namun untuk yang tidak berpuasa pula, seperti saya, yang mengajar kita untuk mengamalkan sikap toleransi dan untuk saling menghormati, ya, antara masyarakat yang berbagai kaum. Majlis bukan sekadar untuk menikmati makan-makan bersama saja. Yang sangat penting kerana adalah peluang untuk mengukuhkan perpaduan, persahabatan, semangat saling memahami antara satu sama lain. Seperti yang Dr. Rama berkongsi sebentar tadi. Dan saya harap semua peserta selamat datang, ya. Sempat lagi. Okey, kita ada dalam berapa minit untuk berbuka puasa? 7, 6. Okey, maksudnya saya ada 5 minit untuk ucap lagi. Kepada para peserta program Remaja Pertiwi, ya, yang semua yang dapat hadir pada majlis ini saya ingat sangat-sangat penting. Kenapa? Okey, walaupun kita tak dapat semua yang hadir pada petang ini, tapi dia akan ingatkan kita bahawa pembelajaran bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman hidup dan interaksi dengan masyarakat pelbagai kaum. Kenapa kita harus meneruskan amalan dan budaya buka puasa berjemaah, ya, rumah terbuka yang terbuka kepada semua, bukan sahaja keluarga kita, tapi kawan-kawan, jiran-jiran dari pelbagai kaum, ya, pelbagai keturunan bangsa dan agama. Itu penting untuk meneruskan budaya menziarahi, berkumpul bersama untuk mengadakan majlis meraihkan pesta-pesta agama dan budaya, ya, yang boleh didapati hanya di negara kita, di Malaysia. Yang sangat penting kerana pada zaman terkini, iaitu zaman AI, ya, apabila semua benda boleh dipalsukan, video, poster, gambar, ya, suara. Saya boleh ambil satu video Dr. Rama, macam-macam boleh dibuat sekarang dengan AI. Dr. Rama, saya tak tahu kalau you tahu tak, even art dengan ini. Apabila kita membuat majlis seperti ini, kita berbual bersama, bergaul bersama dengan orang selain keluarga dari keluarga kita, dengan orang kelainan bangsa dan agama dari pelbagai keturunan, di sinilah kita boleh berjumpa nilai-nilai murni, ya? Nilai yang tidak boleh diciptakan oleh AI. Nilai seperti sifat bekerjasama, kesabaran, toleransi, perpaduan, saling memahami, saling menghormati. Ini semua adalah nilai yang kita mesti keluar dari landasan selesa untuk mencari. Yang ini hidup dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama, ya. Dan acara seperti ini pada petang ini menunjukkan bahawa kita boleh berkumpul dengan semangat hormat, toleransi dan keharmonian. Ucapan saya pada hari ini, semoga majlis pada hari ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan kenangan indah untuk semua kita yang hadir pada petang ini. Sebelum saya menutupkan ucapan, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke pekan membeli kurma, singgah sebentar membeli ketupat. Ramadan mendidik jiwa kita, Syawal tiba mengeratkan muafakat. Selamat berbuka puasa kepada semua yang berbuka puasa, yang semua yang tak puasa, mungkin selamat makan bersama.